Keputusan tiada tindakan lanjut NFA terhadap 47 pertuduhan pecah amanah jenayah, rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dana Yayasan Akal Budi membabitkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terletak sepenuhnya di bawah kuasa Jabatan Peguam Negara AGC. Mengundurkan diri sebagai apa? Wallahualam bisawab. Sama ada mengundurkan diri sebagai Exco Kerajaan Melaka, tetapi saya tak yakin benda itu akan menjadi perbualan. Sebaliknya, saya yakin dan percaya apa yang dimaksudkan oleh Akmal ialah beliau berundur diri dari jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan mungkin juga beliau mungkin akan keluar dari UMNO itu sendiri. Ini sekadar telahan saya, tuan-tuan dan sekalian, sebab Akmal memberikan satu kenyataan yang begitu kriptik. Tetapi seandainya lah kita ambil pendekatan, benarlah Akmal memberikan kenyataan atau memberikan bayangan yang beliau akan berundur tidak lagi menjadi Ketua Pemuda UMNO dan juga tidak lagi menjadi ahli UMNO. Usul berkaitan pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak paling banyak diterima, iaitu 104. Kes-kes rasuah, kes korupsi. Siapa menang, siapa kalah. Kerakusan politikus mabuk kuasa ni. Jangan katalah politikus tak mabuk kuasa. Mereka sudah menjadi satu parti yang haloba dan tamak dengan kuasa. This follows a High Court ruling that found a prima facie case for all 47 charges against Zahid. Gesaan agar AGC tampil memberikan penjelasan terperinci dibuat susulan keputusan Mahkamah Tinggi sebelum ini yang memutuskan wujud kes prima facie terhadap Zahid melibatkan 47 pertuduhan. Jabatan Peguam Negara memutuskan tiada tindakan lanjut atau NFA diambil terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Kesemua 47 pertuduhan digugurkan dengan perolehan perintah. Ke bela diri pun boleh lepas macam tu saja. Kan? 47 pertuduhan. Saya rasa Akmal pun dah lama dah letak jawatan Ketua Pemuda UMNO. Akmal added that he will relinquish his positions within the party as well as his position as an elected representative after returning from Shanghai. He also thanked all UMNO youth members and leaders in his message and cited his attempts to urge the party to leave government and the subsequent rejection by party President Ahmad Zahid Hamidi. Menurut sumber yang rapat dengan UMNO, Akmal didakwa menyatakan hasrat untuk melepaskan semua jawatannya menerusi satu mesej WhatsApp kepada sekumpulan pemimpin pemuda UMNO ketika beliau berada di Shanghai, China. Walaupun saya setuju Najib diberi pengampunan penuh, bagi saya tak kisah. Najib diberi pengampunan penuh pun saya tak kisah. Panas ataupun paling banyak yang dihantar oleh bahagian-bahagian, iaitu sebanyak 104 bahagian adalah menuntut keadilan dan pengampunan penuh. Keterisan berlaku, rasuah berleluasa. Kan? Mereka khianat UMNO. Setelah mereka khianat rakan mereka sendiri 2015, 2020 mereka khianat, 21 mereka khianat UMNO. Akhirnya berlaku PRU. Bersatu kalah, PAS kalah. BN tak menang, PH tak menang, PN pun tak menang. Politikus mabuk kuasa. Betapa rakus tamaknya politikus ini. UMNO menerima sebanyak 662 usul daripada 175 bahagian sempena Perhimpunan Agung UMNO 2025 yang akan berlangsung minggu hadapan tanpa sebarang usul mencadangkan parti itu keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Adalah Perhimpunan Agung UMNO. Maka insya-Allah soalan ini juga yang akan kita angkat. UMNO kekal dalam Kerajaan Perpaduan bersama Pakatan Harapan sehingga tamat penggal. Atas alasan apa UMNO nak kekal dengan DAP? Presiden UMNO telah membuat ketetapan bahawa UMNO akan kekal bersama Kerajaan Perpaduan sehingga habis penggal. Sebab apa? Budaya rasuah ni dah teruk. Mereka pergi tikam UMNO. 2020 mereka khianat, 21 mereka khianat UMNO. Label saya pengkhianat. Cakap dalam Perhimpunan Agung UMNO